Okey geng, Assalamualaikum. Selamat datang ke Dunia Fizon. Yang dah singgah channel saya, yang telah subscribe, yang dah subscribe, kita ucapkan ribuan terima kasih. Semoga yang menonton video ni 20% diberi kesihatan yang baik. Okey geng, hari ni kita plan nak tahan pukat ataupun menjaring. Pukat ataupun jaring ikan lah. Bila kita sampai ke lokasi geng, tengok geng, banjir. Banjir. Banjir ni yang susah sikit geng, sebab ikan duduk merata. Tapi disebabkan kita sampai, kita cuba ke tahan geng. Tapi kita tahan tak tinggal. Kita akan tunggu dalam 2 jam 3 jam, kita angkat balik kita tak tinggal. Banjir geng. Aduh, bukan rezeki kita geng. Padahal tak hujan pun geng. Air di atas ni masuk. Penuh ni. Kita cuba tahan macam ni. Tarik ni. Harap-harap ada ikan aja. Kalau tengok tu ada tu ikan menangkap-nangkap. Kalau orang cakap banjir ni susah sikit kita nak target, sebab ikan tu boleh mengayak kalau dalam parit. Kita tahan, dah tahulah memang ikan tu duduk dalam parit. Ok geng, kita prepare dulu. Sekejap kita sambung. Ok geng, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, kita cuba pukat yang pertama. Tak apa panjang geng. Kita pakai geng saiz 1 inci suku. Dekat sini dia lintah ni kakak tu geng. Besar-besar ni geng. Tapi saya kalau besar-besar ni tak apa. Saya yang kecil-kecil tu yang bahagia sikit. Dia masuk sekali lubang ada geng. Aduh, kena nak buang. Ni berjambung. Pegang. Itu. Ini pintu tu. Mana? Pergi. Sini ke tak boleh sambung. Ini.
Okay, alhamdulillah. Ini buka pertama kita. Kita tahan. Macam biasa lagi. Lepas kita tahan, kita cek kandik tu. Kandik saya masuk yang ni. Cek kaki bawah ni. Kadang kaki bawah ni dia terangkat. Kalau tinggal sehari ni kan, dah tahu lah ada ikan kan. Tapi kita tak tinggal sehari lah. Kita lebih kurang 2-3 jam lah. Kalau kita nak datang ni pun jauh tu ni. Okay kan. Alhamdulillah kan. Kita cuba ke cari hasil je untuk hari ni. Dah lama dah kan saya tak buat video ni. Sebab sibuk dengan kerja hakiki. Hari ni kebetulan kita boleh tahan pukat lah. Walaupun air banjir, kita cuba juga. Ada kan. Okay. Lepas bismillahirrahmanirrahim. Pukat kedua pula kan. Hari kita sambung. Okay. Okay, pukat kedua kita sambung kat sini. Mudah-mudahan ada rezeki kita. Ada ikan game angkat-angkat tapi dalam semak tu lah. Agak-agak kamera ni fokus lagi. Saya letak kat badan je kamera. Saya nak tahan pukat sebab banjir ni. Agak nampak nak buat dah dia buat luas kat tahun ni. Tak bukan parit lah tahun ni. Tak buka mana. Jalan asal. Sampai aku tak boleh buka dah. Okay, pukat kedua dah siap. Kita pukat ketiga pula. Ada kena dah kan seekor tu. Okay, pukat ketiga dah siap. Kita tahan pukat seterusnya. Okay kan, kita daripada sana macam tu kita buat L. Ini parit kan.
Tapi disebabkan banjir tak nampak apa lagi. Okey. Terima kasih again kerana menonton. Kau kena stay tune guys. Mantap. Okey guys, alhamdulillah kat area sini saya tahan 4 mata pukat. 4 pukat kat ni. Alhamdulillah tadi saya cek dah ada hasil dah. Lebih kurang nak dekat 10 ekor lah. Ikan termakang 4 jari 3 jari. Alhamdulillah geng. Ada juga hasil kita untuk hari ni. Disebabkan banjir ni geng, susah sikit kita nak target ikan ni. Cuba banyak sikit je. Kalau tak banjir dalam parit dah tahu lah geng, mesti dapat ikannya. Ok geng, kau kena stay tune. Kita akan tambah lebih kurang 2-3 pukat lagi ada. Ok, apa-apa lagi kita update. Mantap. Ok, alhamdulillah dekat situ kita bubuh tadi 2 pukat, 2 mata pukat. Tadi saya bawa kamera. Bila saya bawa kamera kan, dalam pula geng. Sebab saya seorang, bila kita tarik pukat seorang ni payah sikit kan. Tadi saya bawa kat dada, basah habis geng. Takut kamera kita tak fokus. Kita baru tahan lah. Lebih kurang baru 7 minit 5 minit gitu. Kita tengok geng, jadi kelanggar dah geng. Berkoyang 4, 5 pukat ke-6 lah ni. Pukat ke-6 gitu. Ikan botak dengan ikan termakang kat silap saya tadi ada seekor. Alhamdulillah geng, ada rezeki juga. Walaupun air besar tadi hilang lah. Ni kita makan. Alhamdulillah geng. Kita biar dulu lebih kurang 2 jam ke 2 jam setengah sebelum nak balik. Sebab kita dah petang ni. Baru kita angkat geng. Ok, terima kasih bang kerana stay tune. Lanjut. Ok geng, alhamdulillah hampir 2 jam setengah dah pekat kita. Tiba masa lah kita nak angkat geng. Cuaca pun tadi ada bunyi lah, guruh tu sikit. Alhamdulillah kan dah ada hasil dah sikit tadi. Tanpa buang masa, jom kita pergi kutip pukat kita. Ok, let's go. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kutip dari belakang. Tadi kita tahan dari depan sana. Alhamdulillah kan ada tadi bunyi ikan langgar. Ada 2 ekor ni. Ikan termakang, ikan tubur kan. Ikan tubur. Orang panggil ikan putih yang senang. Alhamdulillah dah 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor, 6. Uish, banyak sini kan. Ikan pun nak keluar ni geng. Sebab kita tak nak tinggal nak. Kita nak bawa balik. Kalau tinggal satu malam ni banyak ni geng. Okay, kita kutip buka lah. Termakang geng. Termakang saja. Ni macam besar sikit depan ni. Alhamdulillah geng, ada hasil kita hari ni. Ikan tembakang. Ikat tadi saya ikat lah. Yang baru tu. Singkat. Kau dia sedap. Tak, dia pendek je.
Macam ikan buka sepat. Seinci pula mata dia, rasa dah ambil besar. Okey kan, inilah kan. Kita makan saja. Kita kutip bukat itu dulu. Lepas tu lagi, last sekali baru kita tunjuk asyik. Nanti baru kita buka kan. Supaya kita nak cepat sikit kutip bukat ni. Wah, bukat kedua ni kita tunjuk lah. Lepas tu bukat yang ada lagi 4 tu, kita tunjuk asyik kan. Kita makan lagi kan. Ikan tempatan, alhamdulillah. Ini adalah ikan tempatan sungai kita, ikan tempatan Malaysia. Saiz besar sikit, bak ni mata besar sikit. Alhamdulillah kan, setiap bukat ada ikan kira jadi lah. Kita target air surut kan, tapi air banyak pula hari ni. Hujan belatas kan, hujan belatas menyebabkan air penuh lah. Minta maaf kan kalau ada goyang sikit kamera ni. Haruan tadi besar-besar ni. Kena surut lagi sikit okey. Long, benda muncul mai tau ni. Di jalan tu depan ni. Muncul tuan tu mai dua lagi pun. Mai dia kan. Meletup tadi kan punya haruan. Okey, bukat kedua kita selesai. Kita kutip bukat seterusnya. Nanti kita tak rakam kan, supaya video kita tak panjang sangat. Lagi korang bosan pula. Jadi kita tunjuk hasil kat ni. Ada lagi 2 sini. Okey, lanjut. Okey, alhamdulillah. Ni hasil kita yang kat area sini. 4 bukat tadi. Alhamdulillah kan. Ikan termakan lagi ni. Goreng sedap ni kan. Buat ikan kering ada saiz juga lah. Lalu kita ni ada puyuh monster kan. Okey kan. Kita kutip bukat kita lagi 2 3 lah. Nanti kita tunjuk hasil kita kat rumah kita buka. Hari pun dah lewat kan, pukul 6 lebih ni. Okey, tanpa masa, let's go. Hey, assalamualaikum. Akulah Fizon, si pemburu ikan. Bersama jala aku berjuang mencari ikan di setiap sungai. Berkira hujan ataupun ribut, aku tetap teruskan usaha. Fizon, itulah YouTubeku. Jemput tonton dan juga subscribe. Di sinilah kisah pemburuanku bersama kawan yang sejiwa denganku. Sesiapa yang ingin menjala bersama, marilah kita turun sekali. Kita tak selek dan pilih bulu, semua orang kita sekutu. Akulah Fizon, mencari ikan di lubuk-lubuk. Pakai lampang, tengah, tenggalan, kelah dan haruan. Semua ikan aku sapu.
Janji happy dapat memburu.